Sebab tu orang yang tak erti memandang kekurangan diri atau tak mahu memandang kekurangan diri. Bahkan kalau orang nasihat, dia melenting pula. Seolah-olah dia tak ada kekurangan. Oh, orang tu jangan harap dibuka pintu makrifat, tuan-tuan. Bila pintu makrifat tak buka, maka dia tidak dapat nikmat lazat yang sebenarnya di atas dunia. Nikmat sebenar lazat atas dunia bila dibuka engkau dengan Tuhan. Ya, makrifat dia akan buka. Itu baru lazat sebenar. Jadi pantang besar dia akan dapat bila apa? Bila dia tak mahu memandang kekurangan diri atau tak reti pandang kekurangan diri. Atau lagi teruk, bila dipandangkan kekurangan diri, oh, dia melenting. Orang pandangan tu, ini tak boleh ni, tak betul. Oh, ada melenting. Itu lagi parah tu. Lebih teruk daripada beruk ni. Beruk lagi baik. Orang dah tolong, tegur, orang yang nasihat, ikut aje lah kan. Sebab apa tu? Ego. Dalam hati ego. Ya, sebab kita kena ada suka ditegur dan dipimpin. Itu sifat akhlak baik. Ya, kalau tak suka orang tegur melenting, oh, terjauh, gelap duduk. Ya, macam duduk dalam longkang.